Sin, awak sampai juga. Pengarah dah mengamuk tunggu awak. Okey. Ada satu benda lagi. Saya baru je dapat tahu. Pelabur tiba-tiba nak tukar heroin. Maksudnya awak... Nak saya jadi ekstra, kan? Tak apalah. Saya pun tak boleh buat apa. Kita bukan ada kuasa pun. Baru-baru ni Xiao Yue jadi duta jenama besar Asia. Jadi macam biasalah, mesti dia dapat layanan istimewa. Jangan fikir banyak. Kita harapkan dengan bakat, bukan populariti yang naikkan nama. Lakonan bagus bersinar kat mana pun. Ni macam Pengarah! tu. Saya rasa emosi babak ni tak sampailah. Apa kata kita tambah konflik sikit? Penonton mesti suka. Okey, apa kata kita tambah babak tampar. Lepas tu kamera zoom in bagi close up sikit. Barulah konflik rasa padu. Terima kasih. Saya akan berlakon ini. Kat. Emosi masih tak sampai. Ulang lagi. Sabar tau kakak. Scene macam ni nampak cantik tau. Okay, ready? And action! Tampar betul ke tu? Saya dengar babak tu baru je ditambah. Okey, cut. Kakak, sakit lagi ke muka tu? Biasalah tu pelakon rasa benda macam ni. Adik pun bukan terus terkena sekelip mata.